Alami, alami, alami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Kembara Ilmu TV Herba bersiaran langsung di Pulau Pinang. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di Redik Halmat Bayan Baru, Pulau Pinang. Dan saya tanpa berlengah masa, saya nak kenalkan kepada tuan-tuan dan perempuan pengurus kepada Redik Halmat Bayan Baru ini, PJS Saudara Samsuri bin Muad. Ini kenderaan beliau dengan penuh bangganya, Redik Original. Masya Allah. Boleh Saudara Syam kita masuk ke dalam Redik Halmat? Boleh. Alhamdulillah. Baik, ready. Assalamualaikum. Alhamdulillah kepada tuan-tuan, puan-puan, bapa ibu sekalian yang berada di seluruh Malaysia, di Indonesia, di Thailand, di Singapura dan tak lupa juga kepada teman-teman kita, ahli-ahli kita yang berada di Brunei Darussalam. Alhamdulillah, TV Herba Kembara Ilmu hari ini bersiaran langsung di Pulau Pinang. Kita berada di Redik Halmat Bayan Baru, Pulau Pinang. Alhamdulillah, kita masih lagi bersiaran langsung di Redik Halmat Bayan Baru, Pulau Pinang. Jadi untuk sesi seterusnya, tanpa berlengah masa, saya persilakan PJS Samsuri. Persilakan. Ya, Alhamdulillah, sebenarnya pengalaman menarik yang tak dapat kami lupakan setelah bersama dengan HPA ini adalah satu pengalaman diingati sampai bila-bila. Mungkin PJS Lia boleh kongsikan pengalaman yang saya katakan amat menggembirakan itu. Lia tolong jelaskan. Okey, Alhamdulillah. Ini satu cerita lah, rahsia sebenarnya. Tetapi bukan lagi menjadi rahsia hari ini, insyaAllah. Sebab benda yang baik, insyaAllah kita berkongsi, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah, testimoni kami yang paling besar adalah anak kami yang ketiga, iaitu Muhammad Amir Hakimi. Muhammad Amir Hakimi ini adalah zuriat yang kami tunggu sejak sekian lama. Apabila kisahnya bermula apabila saya mengalami masalah hormon imbalance. Imbalance hormon ni kalau kita lihat dari segi diagnose tapak tangan, bagaimana kita nak tahu imbalance hormon adalah bila mana kuku ada bulan sabit di ibu jari, di kuku ibu jari. Okey, ini tandanya hormon balance. Tetapi jika seluruh kuku dia ada bulan sabit terbalik, maknanya imbalance hormones. Dan diikuti pada waktu itu hampir 14 tahun yang lepas, memang saya bekerja dan suami juga bekerja. Kami bekerja di sektor perindustrian. Jadi bekerja dengan shift, giliran shift, dan agak banyak tekanan jugalah sebab tidur dengan tak tentu masa. Jadi menyebabkan hormon saya terganggu. Jadi waktu itu bila kita nak dapatkan zuriat yang ketiga, Masya Allah, satu ujian lah. Dah banyak kita pergi ke pakar, kita pergi ke klinik dan perubatan-perubatan, tetapi belum memberikan kesan. Pada waktu itu insya Allah kami diperkenalkan dengan HPA ini oleh seorang leader otai kita, iaitu PJS Asri Hanafiah dan juga PJS Asniah Badri, merupakan mak saudara dan bapa saudara kepada kami. Dan Alhamdulillah mereka memperkenalkan kami dengan produk-produk HPA. Walaupun pada waktu itu produk kita tak sebanyak sekarang, tetapi kita ada banyak kapsul yang sampai sekarang pun masih ada. Itu antaranya yang saya ceritakan tadi, Para Maria, Tujuh Angin dan sebagainya. Okey, berbalik kepada testimoni saya. Apabila berlakunya masalah imbalance hormones, gangguan haid saya berlaku hampir setahun. Sampai setahun. Jadi dia on off.
Okey, haid tidak datang secara regular lah. Jadi apabila itu berlaku menyebabkan migraine, menyebabkan masalah-masalah yang lain. Jadi kerana itu saya dipertemukan dengan produk-produk HPA dan kami mengamalkan secara bersungguh-sungguh. Masya Allah, itulah asal awalnya bagaimana jatuh cintanya kepada HPA itu sendiri. Jadi Alhamdulillah hari ini kalau dilihat pada wajah Cik Syam, wajah kita, insya-Allah memang hormon itu, wah, hormon ceria, hormon bahagia, hormon cinta itu, Masya Allah dengan produk-produk kita ini insya-Allah. Jadi itulah anak yang berusia sekarang 14 tahun adalah testimoni terbesar. Jadi pengamalan Kak Lia pada waktu itu adalah herba yang Kak Lia sebutkan tadi antaranya. Tetapi pengamalan selama 6 bulan. Okey ya, 6 bulan pengamalan secara betul-betul istiqamah dan dosis yang betul, barulah hormon itu menjadi kembali normal dan haid menjadi lancar ya. Haid lancar, kemudian baru boleh hamil. Alhamdulillah. Nak disambungkan cerita lagi setelah mendapat zuriat yang ketiga. Jadi kita tidak menyangka-nyangka rezeki Allah itu sangat ya betul. Anak yang ketiga yang Muhammad Amir Hakimi ini sebenarnya kita Kak Lia melahirkan secara pembedahan. Okey, apabila bersalin pembedahan kalau ikut prosedur ya, maaf ya, mungkin ada pihak-pihak yang terkait dengan hospital dan perubatan dilarang untuk hamil lagi, dilarang. Okey, tetapi takdir Allah menentukan Kak Lia hamil lagi di usia anak itu usianya 7 bulan. Masya Allah, dan ketika itu apabila doktor yang buat pemeriksaan diminta supaya Kak Lia menggugurkan kandungan, Masya Allah. Tetapi kita tidak ikut. Kerana apa? Kerana kita yakin bahawa rezeki itu adalah ketentuan daripada Allah. Dan rezeki itu, sakit dan sihat itu daripada Allah. Dan kerana keyakinan itu, Masya Allah, sampailah ke hari ini. Kemudian setelah 7 bulan kita ketahui Kak Lia hamil. Dan Kak Lia teruskan kehamilan sehinggalah melahirkan. Dan anak yang keempat itu bersalin secara normal. Masya Allah. Jadi di situ adalah pembuktian yang terbesar di mana dengan pengamalan herba-herba kita, sepenuhnya dengan herba kita. Dan tak lupa Kak Lia memang amalkan kopi radik setiap hari non-stop. Masya Allah. Masa tu tak ada lagi kopi radik kunyit hitam. Cuma ada kopi radik merah tu. Memang tak pernah tinggal. So tiada hari tanpa kopi radik. Ini nanti kita minum kopi radik sama-sama. Mais cawan. Okey, Alhamdulillah. Jadi itulah testimoni terbesar kami apabila tak dapat zuriat, kemudian beramal dengan herba-herba kita yang sangat-sangat baik dan berkesan, Masya Allah. Kemudian ditambah lagi dengan amalan set bersalin sepenuhnya, boleh melahirkan secara normal, membuktikan sebenarnya herba kita ini sangat-sangat baik dengan izin Allah, insya-Allah. Okey, Alhamdulillah. Boleh kita melihat Ready Halmat Bayan Baru? Ya, boleh. Okay, silakan. Alhamdulillah, saya lihat Cik Syam, produk kita banyak ya di sini. Dan kami di tim TV Herba Kembara Ilmu nak tahu di Ready Halmat Bayan Baru ini apa produk yang terlaris di sini. Silakan. Kalau nak dilihatkan kepada semua jenis kopi yang ada di depan ni, semuanya terlaris. Tak ada yang tak terlaris. Yeah. Cuma akhir-akhir ini dengan kemunculan kopi radik kunyit hitam ni, dia menjadi seperti satu boleh saya pegang? Fenomena. Oh, Masya Yang Allah. mana Alhamdulillah dalam masa 3 minggu ni jualannya agak merangsangkan, saya kira hampir 30 karton dah Masya terbeli. Allah. Dan hasil terbeli dan dijual. Dan hasil daripada respon daripada pembeli-pembeli dan pengguna mengatakan terlalu banyak khasiat kopi kunyit hitam ini. Jadi amat rugilah kepada mereka yang tidak mencubanya. Ya. Dan selain daripada produk yang terbaru ini, kopi radik kunyit hitam, apakah antara produk lain yang menjadi rebutan pelanggan-pelanggan di sini? Silakan Cik Syam. Antaranya selain pada kopi kunyit hitam ini juga antara yang diminati. Apa dia? Ini kopi black radik. Black radik ya tuan-tuan dan puan ya. Ini dia. Masya Allah. Ya. Oh, Masya Allah ya.
Okey. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, kita bersiaran langsung di Radio Halmat Bayan Baru ini. Bagi mereka yang baru menyaksikan live ini, kita berada di Pulau Pinang, dekat dengan airport. Kita boleh dengar kapal terbang lalu di atas awan sana, Masya Allah. Dan subhanallah, hari ini tuan-tuan dan puan, kita mengembara bersama dengan TV Herba. Dalam masa yang sama, kita nak kutip ilmu, kita nak kutip pengalaman pasangan hebat, pemimpin hebat di Pulau Pinang ini. Sekali lagi saya kenalkan, PJS Samsuri bin Muad dan juga isteri beliau, PJS Jamaliah Syahrudin. Jadi hari ini peluang kita nak berikan untuk PJS Kak Lia, nama popularnya. Ini Cik Syam, nama popularnya. Kita nak bercerita, nak berkongsi, berdiskusi tentang wanita sihat, wanita anggun. Jadi untuk intro ini, saya persilakan PJS Jamaliah untuk berkongsi. Wanita sihat, wanita anggun. Bersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Jadi hari ini apa ya kita nak kongsikan? Seperti kata PJS Rahizan tadi, tentang kesihatan dan kecantikan wanita. Jadi hari ini apa yang kita nak kongsikan? Apa yang kita tahu sekarang tentang kesihatan wanita yang sangat penting. Sebab apa penting? Sebab wanita ini dia menjadi sebagai pembantu untuk suaminya, untuk menjaga keluarganya, untuk menjaga rumah tangganya. Jadi harus wanita itu sihat. Sihat dan cantik itu dua benda yang berbeza. Tetapi harus kita syukuri. Paling utamanya adalah kesihatan. Jadi sebab itu kalau bagi Kak Lia sendiri, sihat dan anggun, Kak Lia lebih utamakan kesihatan, insya-Allah. Kemudian, apa yang kita lihat situasi hari ini, betapa ramainya isteri-isteri, wanita-wanita yang mengalami penyakit yang pelbagai. Antaranya yang paling banyak adalah kanser. Jadi kanser ini bermula bukannya maksudnya kanser ini bermula dengan hal-hal yang kecil yang nampak remeh. Bermula daripada tekanan, stres, depression. Jadi penjagaan yang kurang baik sewaktu berpantang dan sebagainya. Itu juga menyebabkan wanita itu tidak sihat. Jadi hari ini insya-Allah Kak Lia mengajak kepada semua para wanita, tidak juga kepada para wanita sebenarnya, kepada lelaki juga, kepada tuan-tuan, kepada bapa-bapa, supaya menjaga isteri, menjaga ibu, menjaga anak perempuan, menjaga saudara perempuan dengan herba-herba kita. Masya Allah, di dalam HPA ini sangat banyak herba yang ada yang sesuai untuk kesihatan wanita. Sihat wanita yang dikatakan ini, dimaksudkan ini adalah sihat di luar dan sihat di dalam. Insya Allah apabila sihat di luar, sihat di dalam, maka akan wujudlah wanita sihat, wanita anggun. Insya Allah. Cuba kita lihat produknya pula, insya Allah. Insya Allah, antara herba-herba utama yang ada, yang sangat sesuai untuk wanita adalah ini. Para Maria. Nama dia pun special kan? Para Maria ini daripada produk herba utamanya di dalam ini adalah akar serapat. Akar serapat itu Para Maria levigata. Jadi dia ambil dari singkatan nama saintifik Para Maria. Okey, Para Maria ini adalah herba yang memang sangat special untuk wanita, tak kira umur berapa. Okey? Kalaupun dia masih lagi muda, masih lagi belum berkahwin, boleh diambil. Cumanya dalam dos yang tertentulah. Bagi yang berkahwin atau yang sudah berkeluarga pun boleh ambil, tapi dengan dos-dos yang sesuai dan disinergikan. Sebab apa sinergi? Konsep sinergi kita adalah untuk menambah potensi herba itu sendiri. Okey, insya-Allah. Lagi apa kegunaan Para Maria? Para Maria ini sebenarnya dia lebih kepada penjagaan rahim wanita. Jadi specialnya wanita ni yang Tuhan ciptakan, yang Allah ciptakan, sangat istimewa bila mana dia memiliki rahim. Di situlah lahirnya zuriat-zuriat keturunan, insya-Allah. Dan mudah-mudahan zuriat keturunan yang dilahirkan oleh wanita-wanita solehah ini merupakan anak-anak yang soleh dan solehah, insya-Allah. Okey, Para Maria ini sebenarnya sangat baik kalau kita sinergikan dengan kapsul 7 angin. Okey, kita boleh sinergikan dengan kapsul 7 angin. Wajiblah. Kalau istilahnya wajib tu maksudnya harus kalau bagi Indonesia kan.
Okey, 7 angin. Kemudian boleh juga disinergikan dengan omega 3 kapsul atau soft gel. Tetapi Kak Lia lebih suka kepada omega 3 soft gel kerana dalam masa yang sama dia bukan saja untuk kecantikan kulit tetapi juga untuk jantung. Jadi kalau kita ingat ya ilmu yang Tuan Haji guru kita ajarkan kepada kita, apa saja yang baik untuk jantung juga baik untuk kulit. Apa saja yang baik untuk kulit, untuk jantung, baik untuk organ reproduksi. Okey, insya-Allah. Jadi jangan lupa ni amalkan bersama omega 3, Paramaria dan juga 7 angin. Itu yang utamalah. Jadi kalau tambahan yang lain-lain, insya-Allah bagi wanita yang ada masalah keputihan contohnya, kita ada herba keputihan. Jadi sinergikan Paramaria dan herba keputihan. InsyaAllah, bagaimana dos? Kalau nak ikut dos, bagi orang yang baru mengamalkan herba ataupun baru nak kenal dengan herba, kita boleh bagi herba yang minima 1 atau 2 kapsul 2 kali sehari insyaAllah. Okay? Tetapi bagi yang sudah biasa dengan herba, biasanya kita akan cadangkan amalan 3 kapsul ataupun ke 5 kapsul dalam bentuk ganjil lah, dalam bilangan ganjil 2 atau 3 kali sehari. Okay? InsyaAllah. Bergantung kepada tubuh badan juga. Berat badan kita, keperluan tubuh badan kita. InsyaAllah. Ini herba keputihan ya. Jadi, masalah keputihan juga adalah masalah yang biasa untuk wanita. Cumanya, wanita kena sedar keputihan ini boleh merisikokan dirinya kepada penyakit-penyakit yang lebih serius. Antaranya, yang paling kita takuti sekarang adalah kanser itu sendiri. Dan sekarang juga kalau kita lihat kesan daripada masalah-masalah dalaman wanita ini membawa kepada masalah yang lebih besar. Antaranya adalah keharmonian rumah tangga itu sendiri. Makanya untuk wanita-wanita cantik, wanita-wanita yang nak anggun, yang nak ni, sepatutnya kena jaga kesihatan dulu. Kesihatan itu lebih utama. Sebab apa? Sebab kalau kita sihat, insya-Allah para suami akan lebih sihat lah, akan lebih happy lah. Betul tak? InsyaAllah ya. Okey, kemudiannya bagi sebahagian orang pula, dia ada masalah senggugut. Bila senggugut, kita ada herba senggugut. Okey, kita sinergikan Paramaria dan juga herba senggugut. Herba senggugut ini biasanya kita ambil sewaktu sebelum kita kedatangan haid. Okey, apabila kita kedatangan haid, kita boleh berhenti sekejap dan bagi perjalanan haid itu lancar. Kalau tidak lancar, baru kita tambah lagi. Okey, maksudnya waktu haid kita biar saja kita tanpa apa-apa herba yang lain lah. Sebab kadang-kadang herba-herba kita tinggi dia punya kesan phytoestrogen tu menyebabkan haid yang agak lancar akan jadi macam tersekat-sekat. Ataupun mungkin dalam satu keadaan pula perempuan ni haid yang tersekat-sekat jadi lancar sangat. Masya Allah, memang sangat berkesan. Ini antaranya herba Paramaria paling utama. Dan jangan lupa sekarang kita ada kopi radik kunyit tadi kan. Kopi radik kunyit tu sendiri sebenarnya kalau kita sinergi dengan Paramaria ni, Masya Allah, memang kesannya sangat-sangat baik. Okey, sebab apa? Sebab kunyit tu sendiri memang herba yang sangat baik untuk rahim. Dia menghangat tubuh. Bukan memanaskan. Jangan salah faham. Panas tu lain, tapi hangat tu lain. Bila hangat, dia akan menghangatkan rahim. Rahim yang sihat bagi seorang wanita adalah rahim yang dalam keadaan yang tak begitu panas, tak begitu dingin. Okey? Jadi, penting tu. Jadi, kopi radik kunyit hitam ini jadikan amalan. Kalaupun kita bimbang, nanti panas sangat ke apa kan? Kita cuba ambil minimum mungkin 1 atau 2 kali sehari lah. Okay, insyaAllah. Tetapi Paramaria mesti kita ambil. Minimanya dengan 7 angin. Tapi sekiranya ada permasalahan contoh senggugut, keputihan dan pelbagai yang lain, mungkin kita boleh dapatkan pandangan atau nasihat daripada herbalist kita supaya kita dapat dos dan sinergi yang betul. Kadang-kadang bila orang sakit, dia nak dapatkan kesembuhan segera.
Dia cumanya dia mengambil tu dengan cara sinergi yang tak betul, maksudnya dengan dos yang tak betul, bukan tak betul, maksudnya tak tepat lah, kurang tepat. Jadi proses penyembuhan itu akan menjadi lambat. Okey, satu lagi, macam mana kita nak tahu herba tu memberi kesan yang baik kepada kita, berkesan kepada tubuh badan kita? Bila mana kita amal herba, kemudian yang pertamanya adalah hormon gembira, hormon ceria. Okey, kalau di wajah seseorang tu, kalau dia ceria, akan tergambar di wajah dia. Walaupun kita tak lagi bertanya dia, sihat ke, apa khabar, happy ke, apa kan. Tetapi wajah yang gembira itu terpancar di mukanya, insya-Allah. Okey, tetapi bagi orang yang tidak sihat, sebenar-benarnya dari wajah juga kita boleh lihat bahawa dia tidak sihat. Jadi insya-Allah semoga kita semua para wanita di luar sana mengambil perhatian akan kesihatan tubuh badan sendiri, kesihatan diri sendiri dengan produk-produk yang ada yang banyak sangat di sini. Kak Lia sebutkan cuma beberapa herba sahaja, tetapi sebenar-benarnya ada banyak. Kopi Radik Kacik Fatimah pun sangat baik untuk wanita sebenarnya. Kemudian apa lagi yang sangat baik untuk mempengaruhi hormon? Hormon wanita ini adalah kapsul Puraria. Masya Allah, Puraria ini sebagai HRT, Hormone Replacement Therapy. Yang mana sekarang ini, kalau kita lihat ramai wanita-wanita atau utamanya di barat, yang mana mereka sanggup membayar ribuan ringgit sebenarnya untuk menyuntik hormon HRT tersebut. Tetapi Masya Allah, Allah kurniakan kepada kita HPA dengan pelbagai herba, pelbagai produk yang daripada Tuan Haji racikannya yang sangat baik itu kita gunakan dan tak perlu lagi suntikan-suntikan hormon sintetik dan sebagainya. Masya Allah. Jadi kalau orang lihat ya, di dalam HPA itu sendiri, ramai ibu-ibu yang wanita yang sebenarnya sudah berusia tetapi kelihatan masih lagi awet muda, masih lagi anggun, masih lagi sihat dan ceria. Paling penting adalah ceria. Paling tidak sangat pun harus ceria. Jadi nak ceria macam mana? Kenalah selalu tersenyum, insya-Allah. Okey, Kak Lia tambah sikit lagi ya. Sebenarnya produk-produk kita banyak yang dah mendapat kelulusan KKM. Jadi jangan risau untuk menggunakannya. Kalau kita lihat bagaimana kita nak tahu dia ada kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada nombor pendaftaran. Okey, MAL dan nombor sekian-sekian-sekian. Itu adalah nombor pendaftaran untuk Kementerian Kesihatan Malaysia, kelulusan dan pendaftaran produk tersebut. Jadi kalau kita lihat, okey, Tujuh Angin pun ada, insya-Allah, MAL number sekian-sekian. Dan nombor ini dah memang didaftarkan, ada rekodnya. So kalau kita nak check pun, kalau rasa tak pasti, kita boleh check, insya-Allah. Begitu juga dengan Senggugut dan juga Keputihan tadi yang Kak Lia sebutkan, semuanya berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Alhamdulillah. Okey, satu lagi yang Kak Lia nak tambah. Sebenarnya setiap wanita sebenarnya jangan lupa amalkan madu asli. Okey, madu asli ni dia sebenarnya bukanlah untuk wanita saja, tapi sebab dah hari ni Kak Lia bercerita tentang kesihatan wanita cantik, wanita anggun ni. Jadi sebenarnya madu ni sendiri sebenarnya sumber vitamin C yang paling tinggi. Dan apatah lagi apabila madu itu sendiri adalah sumber makanan yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi apa lagi yang kita nak nafikan dengan madu. Jadi harus kita amalkan setiap hari sekurang-kurangnya 2 kali. Pagi, sewaktu perut kosong, kita amalkan bersama dengan air yang suam. Kemudian di malam hari sekali lagi sewaktu sebelum tidur. Okey, insya-Allah dia sangat baik untuk kesihatan dan untuk meningkatkan imuniti kita. Okey, satu lagi yang ada terdapat sekarang di dalam produk kita sebenarnya, ini yang Kak Lia nak berkongsi sebenarnya, insya-Allah ya. Ini bukan Kak Lia aja. Cik Syam sendiri pun dia dah dua good tu. Maksudnya madu Royal Propolis ini sangat-sangat baik. Bukan saja untuk jantung, tetapi untuk kecantikan. Okey, bila kita amalkan ni sebenarnya dia akan menyebabkan muka kita menjadi cerah dan kita akan lebih ceria. Sebab apa? Sebab bila jantung sihat, pastinya kita pun sihatlah, insya-Allah.
Okey, jadi cara pengamalan madu Royal Propolis ini, okey, insya-Allah 1 sudu kita masukkan dalam segelas air suam lah, secangkir air, kalau Indonesia cangkir ya, insya-Allah. Kemudian kita kacau, aduk-aduk dia dan kita minum. Bismillah, selawat, kita minum. Insya-Allah sekali waktu pagi, waktu perut kosong, dan sekali pada waktu malam sebelum tidur. Boleh juga madu ini kita oleskan di wajah kita sebagai masker. Masker supaya wajah kita sentiasa ada kelembapan, wajah lebih halus, liang-liang pori kita akan lebih halus dan insya-Allah akan lebih cerah wajah kita. Nak tambah lagi? Ada lagi, insya-Allah. Kita gunakan ini. Ini namanya sabun penawar Royal Enzim. Masya Allah, sabun penawar Royal Enzim. Nampak je macam ni. Masya Allah, ini sebenarnya sangat special sebab dia ada madu. Dalam dia ada madu. Kita boleh gunakan, ni seketul ni dia besar, so kita potong lah. Kita guna untuk muka saja. So kita cuci lah 3 kali sehari ke 5 kali sehari. Setiap kali ambil wudu, insya Allah dengan semula jadi wajah kita akan cerah. Di samping amalan-amalan herba kita tadilah, insya Allah. Jadi kalau wanita ini, kalau kita kenal, memang sangat obses lah tentang kecantikan. Jadi bila mana kita sebut nak cantik, dia sanggup habis ratusan ribuan ringgit untuk cantik. Sebut pula produk nak kurus, Masya Allah, mariah kita kena cuba semua. Jadi dalam produk-produk Pak Haji, dalam produk-produk HPA International kita banyak sangat pilihan produk. Nak cantik, nak kurus, nak anggun, insya-Allah semuanya ada. Tetapi ingat ya, yang paling penting, yang pertamanya harus sihat. Sihat, insya-Allah. Semoga dengan kesihatan tu, insya-Allah akan terlihat kecantikannya, insya-Allah. Alhamdulillah, kita berada di Redik Halmat Bayan Baru dan secara langsung ini tuan-tuan dan puan boleh saksikan di Facebook Tuan Haji Ismail HPA. Dan untuk hari ini, Redik Halmat Bayan Baru, kita nak kenal siapa pengurusnya di sini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, apa khabar semua teman-teman yang berada di Malaysia, di Indonesia dan juga di Thailand serta Brunei. Salam kenal, saya PJS Syamsuri bin Muad dan isteri PJS Jamaliah binti Syahrudin, pemilik Redik Halmat Bayan Baru. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah hari ini terima kasih kepada tim daripada program Kembara Ilmu, iaitu PJS Rahaizan dan tim. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran program Kembara Ilmu kita dari Redik Halmat Bayan Baru Pulau Pinang. Jadi alhamdulillah Kak Lia dengan Cik Syam adalah pengurus di sini dan alhamdulillah telah beroperasi kurang lebih 5 bulan di sini. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Jadi di sini tempat yang baru ya? Ya, tempat yang baru. Alhamdulillah. Baru 5 bulan kita berpindah di sini. Jadi kawasan Bayan Lepas yang di sini ni memang berdekatan dengan lapangan terbang atau airport? Ya, lebih dekat dari tempat yang lama. Kalau dulunya lebih kurang 9 km. Yes. Hari ini 1,5 km. Maknanya Redik Halmat Bayan Baru dengan wajah baru, ya, dengan azam baru dan berdekatan dengan lapangan terbang atau airport. Kalau di Indonesia dipanggil bandara. Masya Allah. Jadi kepada tuan-tuan, perempuan, bapak, ibu sekalian yang sedang menyaksikan live ini, saya katakan lagi sekali, kita sekarang berada di Pulau Pinang, ya, di Bayan Baru, Redik Halmat Bayan Baru. Sekali lagi, Cik Syam dan Kak Lia kita menjadi pengurus di Redik Halmat di Bayan Baru ini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, bapak sekalian, sebelum kita meneruskan live secara langsung ini, ya Cik Syam ya, kita minta seluruh ahli-ahli kita, mereka yang sedang menyaksikan live di Facebook Tuan Haji Ismail HPA ini, untuk yang pertama, apa dia Syam? Like dan share. Dan share serta komen di ruang komen. Kita nak ajak seramai mungkin rakyat Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei Darussalam dan Thailand, tak lupa juga untuk menyaksikan perkongsian ilmu kita hari ini berada di Redik Halmat Bayan Baru Pulau Pinang. Alhamdulillah, saya melihat di sini Redik Halmat Bayan Baru juga merupakan ejen frozen food Pak Haji yang sedang menggemparkan Malaysia ni. Mungkin boleh saudara Samsuri
terangkan sedikit tentang frozen food Pak Haji ni. Dipersilakan. Alhamdulillah, sebenarnya tuan-tuan dan puan kita di Redik Halmat yang baru ni menjadi ejen FFPH yang ke-11 ya di Malaysia, dan hari ini saya mendapat maklumat sudah melebihi 150 outlet FFPH di Malaysia. Dan kalau kita lihat di sini, alhamdulillah produk-produk yang dikeluarkan oleh FFPH ini termasuklah ayam perap, ayam pandan wangi, kari pap gegar si, ayam kampung, ayam grill, kambing perap, dan ada lagi banyak produk frozen food Pak Haji ya. Capati, juga sate kambing dan juga sate ayam. Ada di sini ya. Oh ni sate kambing. Ya. Jadi saya mengharapkan ahli-ahli yang berada di luar sana rebutlah peluang menjadi ejen FFPH kerana banyak keuntungan yang kita boleh perolehi. Kerana apa? Yang penting produk yang disediakan oleh HPA dan juga FFPH ini produk organik, insya-Allah, yang menggunakan herba. Alhamdulillah, TV Herba Kembara Ilmu masih lagi bersiaran langsung di Redik Halmat, Bayan Baru, Pulau Pinang, Malaysia. Dan untuk akhirnya, sebelum kita menutup dan mengakhiri program Kembara Ilmu di Pulau Pinang ini, saya sekali lagi memberikan peluang kepada pengurus Redik Halmat Bayan Baru untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Alhamdulillah, kami selaku pemilik Redik Halmat Bayan Baru sekali lagi ingin mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih kepada founder dan owner HPA Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad di atas semua ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami, dan kami cuba praktiskannya di sini. Dan terima kasih juga kepada pengarah TV Herba PJS Rahizan dan tim yang meluangkan masa untuk bersama-sama di program di Kembara Ilmu di Redik Halmat Bayan Baru. Kami ucapkan terima kasih kepada semua mereka yang terlibat dan kepada semua ahli-ahli HPA International, tak kira berada di Malaysia kah, Indonesia kah, di Thailand kah, dan di seluruh dunia. Semoga sentiasa menyokong dan membantu serta menyiarkan produk HPA International, produk halal, tanggung